Hai semua, hari ni dalam dapur Rasakan Ikan nak kongsi resepi asam rebus ikan siakap. Pedas masam. Memang best lah lauk macam ni. Korang pun mesti tak sabar kan nak salin resepi. Jomlah kita masak. Mula-mula satukan bawang merah, tomato, belacan, kunyit dan juga cili padi. Kalau suka pedas boleh tak lebih cili padi tu. Tambah sikit air dan kisar bahan-bahan tadi hingga halus. Nak tumbuk pun boleh tapi guna blender dengan mudah kan? Guna je lah. Dalam periuk yang bersesuaian masukkanlah air. Kemudian tuangkan bahan kisar tadi ke dalam periuk. Tengok rencah masuk periuk pun dah nampak sedap. Kacau-kacau sebati dan biarkan kuah mula panas. Seterusnya masukkan serai yang tadi kita ketuk, asam gugur dan juga daun kesum. Aroma daun kesum dan serai ni memang jadi identiti utama kalau masak asam rebus. Seterusnya masukkan ikan siakap yang kita dah bersihkan. Selain siakap kita juga boleh guna kembung atau ikan selah. Kacau-kacau sikit bagi ikan tu separuh masak. Kemudian masukkan juga bendi. Masak sekejap bagi bendi terlembut. Kacau-kacau kuah tu bagi sebati. Tak sabarnya nak makan. Lepas tu masukkan irisan tomato. Biarkan semua bahan tu merenih perlahan-lahan supaya rasa masam dan pedas tu menyerap dari isi ikan. Perasakan dengan garam secukupnya. Kacau perlahan-lahan sekali lagi tapi hati-hati jangan sampai isi ikan tu hancur. Dah siap asam rebus ikan siakap kita. Memang sedap makan panas-panas bersama nasi putih. Korang jangan lupa cuba pula. Nak tengok Kak Iki masak secara live? Jom intai aksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Yang makan ingat rasa jangan lupa tonton.